Selamat datang ke saluran matematik anda. Di sini anda belajar matematik dengan menyelesaikan latihan secara praktikal dan terus terang. Untuk sokong saluran ini, jangan lupa untuk subscribe dan tinggalkan like anda. Saya akan selesaikan soalan ini dengan dua cara, jadi tonton sampai habis dan komen mana satu yang anda rasa paling mudah. Jom, mari kita cari nilai ke-10 dalam segitiga ini. Peraturan pertama, jumlah sudut dalaman dalam sebuah segitiga sentiasa 180 darjah, tidak kira saiz atau bentuk segitiga itu. Jadi, jumlah sudut dalaman ini tambah sudut dalaman ini tambah satu lagi yang kita tak tahu nilainya adalah 180 darjah. Okey. Kita akan kembali kepada peraturan ini sekejap lagi. Sekarang kita pergi ke peraturan kedua. Kita ada di sini nilai satu sudut luar 110 darjah yang merupakan peraturan kesuplemenan. Sudut luar dan sudut dalam yang bersebelahan, maksudnya yang ini, jumlahnya sentiasa 180 darjah. Kami mempunyai nilai luaran. Jadi, kalau jumlah kedua-duanya 180, ia akan jadi 180 tolak 110, iaitu nilai sudut luar. Sifar tolak sifar, sifar, 8 tolak 1, 7, 1 tolak 1, sifar. Jadi, sudut ini bernilai, sudut dalam bernilai 70. Okey. Sekarang kita kembali ke peraturan pertama. Jumlah sudut dalam bagi sebuah segitiga sentiasa 180 darjah. Yang ini, tambah yang ini, tambah yang ini. Kalau jumlah ketiga-tiganya 180 darjah, mari kita buat peniraan ini. Jadi, akan jadi X. X tambah 10 tambah 70 sama dengan 180. X tambah ke 10, 2X tambah 10 tambah 70, 80 sama dengan 180. Ulang di sini 2X tambah kita pindahkan ke sebelah sana tambah 80. Ia bertukar menjadi tolak. Ia akan sama dengan 180 tolak 80. 180 tolak 80, sifar tolak sifar, sifar, 8 tolak 8, sifar, ulang 1. Jadi, tinggal 2X sama dengan 100. Di sini berlaku pendaraban. Kita pindahkan ke sebelah sana sebagai pembahagian. Jadi, X sama dengan 100 bahagi 2. Sekarang kita buat pembahagian ini. 100 dibahagi 2. 1 boleh dibahagi 2. Tidak. Pergi ke yang seterusnya. Jadi 10 dibahagi 2, 5. 5 kali 2, 10. Untuk 10, sifar. Berapa banyak sifar yang tinggal di sini? 1 adalah jumlah sifar yang ditambah di sini. Jadi, X sama dengan 50. Jadi, jawapan yang betul ialah huruf D. Sekarang, kita akan selesaikan dengan cara lain pula, cara kedua, iaitu teorem sudut luar, yang bermaksud sudut luar bagi sebuah segitiga adalah sama dengan jumlah sudut dalam yang tidak bersebelahan. Jadi, apa maksudnya? Sudut luar bagi sebuah segitiga adalah sama dengan jumlah sudut dalam yang tidak bersebelahan, iaitu jumlah dua sudut ini yang tidak bersebelahan. Okey. Jadi,
Sudut dalam yang tidak bersebelahan ialah ke-10 tambah ke-10 tambah 10, sama dengan sudut luar. Ini adalah teorem sudut luar. Jadi, X tambah ke-10, 2X tambah 10 sama dengan 110. Dua X, aduh. 2X, 10 akan dipindahkan ke sebelah sana, tambah jadi tolak, sama dengan 110 tolak 10. X sama dengan 110 tolak 10, iaitu 100. 2X sama dengan 100. X di sini didarab akan dipindahkan ke sebelah sana jadi bahagi, sama dengan 100 bahagi 2. Jadi kita kembali semula kepada kiraan yang sama tadi. 100 bahagi 2, 1 tak boleh dibahagi, pergi ke nombor seterusnya. 10 bahagi 2, 5. 5 kali 2, 10. 10 tiada baki. Ada berapa sifar di sini? 1. Jadi anda tambah 1 sifar di sini. 50. Jadi X sama dengan 50. Sekarang, kita dah jumpa penyelesaian melalui teorem sudut luar. Jadi jawapannya ialah 50. Jangan lupa untuk subscribe saluran ini dan tinggalkan di ruangan komen penyelesaian mana satu yang anda rasa lebih baik. Jumpa lagi di video seterusnya.